Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke catatan Az-Zahar, cerita dari perjalanan dan kehidupan. Dalam episod kali ini, saya meneruskan kayuhan dari Kodai Ain di Perkampungan Budaya Teraci menuju Bandar Diraja Seri Menanti sebelum meneruskan perjalanan ke Tanjung Ipoh. Pada mulanya, saya menyangka laluan ini mudah kerana jaraknya tidak begitu jauh. Namun, rupa-rupanya ia menyimpan cabaran yang tidak saya jangkakan. Teruskan menonton bersama saya untuk mengetahui apakah kesudahannya. Balik. Selepas meninggalkan Kodai Ain, saya sangka kayuhan ke Seri Menanti hanya beberapa kilometer yang santai. Dari simpang Kodai Ain ke Pekat Seri Menanti jaraknya sekitar 11 hingga 12 km. Tetapi laluan ini dipenuhi pendakian yang panjang dan beralun. Seri Menanti kejap. Balik terus. Ini gerbang Seri Menanti. Daulat Tuanku. Jalan di sini sangat cantik, dikelilingi kehijauan hutan dan dusun dengan trafik yang tidak begitu sibuk. Namun jangan tertipu dengan pemandangannya. Bukit demi bukit menanti di hadapan. Teruskan, bismillah. Masjid sini kecil-kecil, aircon, sejuk. Daulat Apabila Tuanku. memasuki kawasan Seri Menanti dan melihat papan tanda Daulat Tuanku, saya tahu saya sudah tiba di Bandar Diraja Negeri Sembilan. Seri Menanti menjadi pusat pemerintahan yang di Kota Besar Negeri Sembilan sejak abad ke-18 dan terkenal dengan warisan adat Minangkabau serta istana lama yang dibina tanpa menggunakan paku besi. Daki bukit di arah Seri Menanti. Jadi Kodai Ain ke Seri Menanti. Tinggi ni. Hahaha. Ayo je pelan. Bismillah. Tiga 3.9 km sejam. Jalan kaki lagi laju. Motor betul lagi ya. Buka lagi bang. Wow, tinggi lagi depan tu. Oh, silap jalan ni. Silap pilih jalan. Biasa naik kereta 14-an kan. Sedap betul tekan minyak. Ni naik basikal. Rasuan. Dengan kelajuan 3.7 km sejam. Bila nak habis bukit ni?
Hui. Terima kasih Yam. Bagi semangat. Terima kasih Abang Mamba. Terima kasih. Bagi net satu. Bagi semangat. Bawa macam nak habis bukit. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Sikit lagi. Yes. Dah nampak. Selamat datang ke Seri Menanti. Di Bukit Lego. Cukup lah tu. Cukup lah tu. InsyaAllah. Dia ambil hangat sikit. Datang ke Seri Menanti. Belakang sana tu bukit. Masya Allah. Minta nyawa. Masya Allah. Pelan-pelan kayu. Okey, 5 km sejam. Heart rate 4143. Sikit lagi. Belum sempat menikmati pemandangan, datang pula cabaran yang tidak dijangka. Beberapa ekor anjing mengejar saya. Pada mulanya saya sangka sekejap saja. Rupa-rupanya hampir 2 minit saya terpaksa mengayuh tanpa. Masa itu memang tak terfikir apa dah. Yang penting jangan berhenti kayuh. Alhamdulillah, akhirnya mereka berhenti juga. Oh, anjingnya. Itu lagi cabaran.
Betul-betul anjing. Anak beranak. Bencana Habib. Anjing. Asal anjing Tak ada lah dia nak ikut studio. Macam Slim nak sampai puncak dah. Alhamdulillah. Nak sampai dah. Bukan seminti. Kacau tu anjing tu. Nama pun anjing kan. Tidak lama kemudian kelihatan padang golf yang menghijau. Suasananya cukup tenang, berbeza benar dengan beberapa minit sebelumnya. Tak ada dah bukit apa ni. Tadi tu dah lah bukit. Anjing ngoja apa tu. Oh salah anjing Penumpang lalu Istana Perkasa Alam Seri Menanti. Royal Seri Menanti Golf and Country Club. Main golf. Seri Menanti. Bomba Seri Menanti. Seri Menanti. Terus kanan jap.
oleh polis Bandar Diraja Seri Menanti. Gerbang Seri Menanti dan Masjid Seri Menanti akhirnya muncul di hadapan. Masjid dengan renovate. Masjid ini berlatar belakangkan Bukit Bukau yang menghijau, menjadikan suasananya cukup damai. Di sekitar kawasan ini juga terletaknya kompleks istana yang menjadi lambang institusi Beraja Negeri Sembilan. Nama dia beri. Perjalanan dari Kodai Ain ke Seri Menanti mengajar saya bahawa yang nampak dekat belum tentu mudah. Bukit boleh diatasi, anjing pun akhirnya berhenti mengejar. Selamat untuk tinggal lah. Lain kali letih. Balik. Selesai menikmati suasana bandar Diraja Seri Menanti, saya meneruskan perjalanan ke Tanjung mau Ipoh. ikut jalan tadi. Anjing. Kali ini saya tidak berpatah balik menggunakan laluan tadi sebab dia mudah. Saya serik kena kejar anjing. Laluan menuju Tanjung Ipoh tidak banyak lokasi untuk disinggahi. Jadi rakaman saya percepatkan sedikit. Jalannya lebih landai walaupun cuaca semakin panas menyebabkan kayuhan terasa lebih ringan. Di kiri kanan jalan masih kelihatan suasana kampung yang tenang, kebun-kebun dan rumah tradisional. Apabila ternampak Masjid Tanjung Ipoh, terasa lega kerana destinasi semakin hampir. Masjid di Mungkal pada Tanjung Ipoh. Ini simpang kanan ke Kuala Pilah, kiri ke Seremban. Yang balik. Tanjung Ipoh ialah sebuah pekan kecil dalam daerah Kuala Pilah yang menjadi pusat aktiviti penduduk setempat. Saya melalui bangunan lama dan baharu yang berdiri seiring, menggambarkan perubahan zaman tanpa menghilangkan identiti pekan.
dan Tanjung Pok. Matahari semakin terik, jadi saya singgah berehat di pondok menunggu bas. Sedang berehat, 4 orang pengayuh muda melintasi saya. Melihat semangat mereka, terasa mahu menyertai mereka sekali. Tetapi saya memilih menghabiskan air minuman terlebih dahulu. Semua orang muda, alhamdulillah. Alhamdulillah, satu lagi destinasi berjaya saya singgahi. Episod ini mengajar saya bahawa cabaran dalam kayuhan bukan hanya datang dalam bentuk bukit. Kadang-kadang ia datang berkaki empat. Terima kasih kerana menemani perjalanan ini. Jangan lupa untuk ikuti catatan Azhar untuk kisah seterusnya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam episod 4. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.